Okey, untuk semua pemanah di luar sana, selamat datang. Hari ini, kita akan kupas satu perkara yang paling kritikal dalam setiap panahan, iaitu lepasan. Jom kita bongkar 3 rahsia kecil yang boleh ubah terus cara panahan anda. Pernah rasa macam ni kan? Semuanya dah nampak cantik, penjara betul-betul kat tengah gol, anchor rasa kemas. Tapi, bila je tali dilepaskan, anak panah tu entah ke mana perginya. Aduh, memang potong steam. Percayalah, ini masalah biasa. Hampir semua pemanah pernah lalui benda ni. Inilah rahsianya. Lepasan yang mantap tu bukanlah pasal satu gerakan gedebuk yang besar. Bukan. Sebaliknya, ia adalah hasil gabungan 3 butiran yang sangat kecil tapi saling berkait. 3 benda inilah yang bezakan antara tembakan yang okeylah dengan tembakan yang betul-betul padu. Okey, jom kita mulakan dengan prinsip nombor 1 yang menyentuh kesilapan paling biasa tentang tangan lepasan kita. Kalau anda boleh faham yang ini sahaja pun, percayalah, ia dah boleh bagi perubahan besar pada panahan anda. Okey, kat sinilah silap paling besarnya. Ramai pemanah fikir mereka kena buka jari seluas-luasnya masa lepasan tu. Macam nak baling sesuatu. Itu mitos. Faktanya, teknik yang betul tu jauh lebih rileks. Anda cuma perlu kurangkan sikit pekanan kat jari tu dan biar tali busur tu sendiri yang melompat keluar. Jadi, apa jadi kalau kita paksa buka jari ni? Pertama, lepasan tu akan jadi besar dan kelam kabut. Kedua, inilah punca utama kenapa kita selalu terkejut atau flinch masa nak lepas. Dan bila dah macam tu, apa hasil akhirnya? Tembakan yang jadi tunggang langgang, tak konsisten langsung. Cuba tengok carta ni, ia tunjukkan rahsianya. Bayangkan, masa tarikan penuh, tekanan jari anda 100%. Matlamat kita bukanlah nak lepaskan tekanan tu sampai jadi kosong, tak. Sebaliknya, kita cuma nak kurangkan sikit. Cari sweet spot tu, supaya tali tu boleh tergelincir keluar dengan licin dan bersih. Cuba fahamkan betul-betul ayat ni. Inilah intipati lepasan yang hebat. Kalau anda tengok video gerak perlahan pemanah pro, anda akan nampak benda ni dengan jelas. Tali tu macam melarikan diri dari jari dorang. Bukannya jari dorang yang buka dengan paksa, jari tu cuma rileks dan tali tu yang buat kerja. Okey, bila kita dah faham pasal jari, kita kena tengok pula apa yang menyokong jari tu. Sebab lepasan jari yang baik takkan jadi tanpa kunci kedua kita, back tension atau tekanan belakang yang padu. Dua benda ni memang kena jalan sekali, tak boleh pisah. Analogi ni memang terbaik. Anchor yang lemah tu, dia macam main jongkang-jongkit atau seesaw. Dia cuma sentuh muka sikit-sikit je, lembut, tak stabil. Sebaliknya, anchor yang kuat tu, dia rasa macam tali yang tegang. Dia rasa padu, mantap dan ia jadi tapak yang kukuh untuk lepasan yang bertenaga. Jadi, bila kita guna anchor seesaw tadi, inilah akibatnya. Kita panggil ia lepasan collapse. Sebab ada tekanan yang berterusan ke belakang, tangan anda tu dia jadi tak tentu arah. Kadang dia gerak ke depan sikit, kadang ke tepi. Inilah punca utama kenapa panahan kita tak konsisten. Jadi, inilah aliran yang betul. Semuanya bermula dengan anchor yang padu kat muka. Lepas tu, anda teruskan tarikan guna otot belakang, wujudkan back tension yang tak putus-putus. Bila anda rilekskan jari, tenaga tu secara semula jadi akan tarik tangan anda lurus ke belakang dalam satu gerakan yang lancar. Okey, sekarang kita dah ada jari yang rileks, kita ada back tension yang padu. Apa yang sambungkan dua-dua benda penting ni? Inilah dia. Peralatan kecil je, tapi penting gila, finger tap atau pelapik jari awak tu. Jangan sesekali pandang remeh pada benda ni. Kenapa tap ni penting sangat? Sebab, ia tentukan cara awak hook tali, ia tentukan keselesaan dan sudut anchor awak, dan paling penting, ia adalah kunci untuk dapatkan posisi yang sama setiap kali memanah. Ringkasnya, tap jari ni boleh jadi kawan baik awak atau musuh dalam selimut yang rosakkan panahan awak. Ayat ni memang merumuskan semuanya. Expansion ataupun pengembangan tarikan yang konsisten tu adalah asas kepada lepasan yang konsisten. Dan macam mana nak dapatkan expansion yang konsisten, semuanya bergantung pada tap jari awak. Sama ada ia membantu awak dapatkan posisi anchor yang sama setiap kali tanpa gagal. Jadi, soalan saya untuk awak. Cuba fikir sekejap. Tap jari yang awak guna sekarang ni, adakah ia betul-betul membantu awak untuk jadi konsisten? Ataupun, ia rasa macam janggal dan sebenarnya jadi penghalang? Cuba jujur dengan diri sendiri. Sebab jawapan tu boleh jadi penentu segalanya. Jadi kita dah cover 3 kunci utama. Jari, back tension dan tap jari. Tapi tahu saja tak cukup kan? Memahami semua ni hanyalah separuh jalan. Kunci yang paling besar, kunci yang seterusnya adalah awak sendiri dan apa yang awak buat lepas ni.
Bila kita dapat gabungkan ketiga-tiga elemen ni, jari yang relax, anchor yang padu hasil dari back tension dan tap yang konsisten, barulah kita akan dapat hasilkan lepasan yang diidam-idamkan tu. Lepasan yang rasa natural, rasa bertenaga dan yang paling penting, boleh diulang-ulang. Soalan terakhir untuk awak, bukan untuk saya jawab, tapi untuk awak buat. Berdasarkan apa yang kita dah bincang, apakah satu pembetulan kecil yang awak akan fokuskan esok? Ambil telefon awak, pergi ke padang, rakam diri sendiri, memanah dan tengok sendiri perjalanan awak ke arah lepasan yang sempurna betul-betul bermula dari situ.